Lepas kita dah mulakan simpanan emas, apa step seterusnya yang boleh kita buat? Kita tak akan jadi kaya kalau setakat simpan emas. Tapi dengan adanya ilmu, kita boleh jadi kaya. Jadi apa yang kita boleh buat kalau kita nak kaya dengan simpanan emas? Yang pertama, set auto debit supaya kita menabung setiap bulan. Kekayaan bermula dengan tabungan, bukan pelaburan. Kedua, cukup 5 gram di account gap. Fizikalkan emas pertama. Dapatkan pengalaman simpan emas fizikal. Simpan emas fizikal dengan emas dalam akaun saja, feel dia berbeza. Yang ketiga, tambah ilmu emas dan keuangan. Disebabkan dua buku ni banyak improve keuangan saya, jadi saya nak recommend tuan-puan untuk dapatkan buku yang sama. Buku ni ditulis sendiri oleh guru emas saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Yang keempat, luangkan sikit masa untuk belajar ilmu emas dan keuangan. Dalam tim saya, banyak seminar emas dan keuangan. Offline ada, online pun ada. Tinggal kita je nak bagi peluang kat diri tak untuk belajar ilmu baru ataupun tidak. Ilmu urus keuangan ni tak diajar dekat sekolah. Dekat universiti pun belum tentu ada. Jadi kalau tak nak buat silap macam kebanyakan orang, belajar daripada pengalaman orang, join seminar ke, webinar ke, belajar dari pengalaman speaker tu sendiri, macam mana cara mereka urus keuangan supaya kita tak perlu buat silap yang sama macam mereka. Jadi kalau nak saya guide cara untuk bermula, boleh hubungi saya atau follow sahaja step yang ada dekat pin video.